kena racun. Sayyidina Ali mati kena racun. Mati. Bila mati Sayyidina Ali bin Abi Talib, orang nak anak dia lah Sayyidina Hasan untuk ganti jadi khalifah. Sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan nak jawatan khalifah. Lalu dia angkat Sayyidina Hasan jadi khalifah selepas wafat Sayyidina Ali. Diangkat Sayyidina Hasan jadi khalifah selepas wafat Sayyidina Ali. Muawiyah kemudiannya buat beberapa siri rundingan dengan Sayyidina Hasan. Minta supaya Hasan bagi jawatan khalifah dekat dia. Dengan cara terhormat. Dengan cara baik. Kemudian dalam sejarah dia ada cerita. Dia kata oleh kerana Sayyidina Hasan ni begini sifat dia. Dia banyak habis masa dengan perempuan dan sebagainya. Tapi dia tak buat kerja haram. Dia buat kerja halal. Tapi nampak tu daring sikit. Sekali menikah 4, sekali cerai 4 dan sebagainya. Dan dia mempunyai isteri dan jariah seramai 200 orang. Jadi sebagai seorang pemimpin macam tu menjadi buah mulut orang ramai. Sayyidina Hasan menyedari keadaan itu. Maka bila Muawiyah pergi dekat dia, minta lah ni Hasan kamu berunduklah bagi dekat aku khalifah. Maka akhirnya Sayyidina Hasan terima kerana dia sedang dia ada sikit masalah, dia terima dan dia menyerahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah dengan beberapa syarat. Di antara syaratnya dia kata setelah mati Muawiyah, jawatan khalifah hendaklah dipilih oleh orang ramai. Dan yang kedua, hendaklah beri jaminan keamanan dan keselamatan kepada keluarga Sayyidina Ali. Tapi Muawiyah bin Abi Sufyan dekat dia nak mati, dia lantik anak dia untuk jadi khalifah. Dia tak patuh janji itu. Dan bila naik anak dia, lebih dahsyat lagi. Yazid anak dia bertindak lebih zalim lagi. Dikorek balik kubur keluarga Sayyidina Ali. Kalau dah ada tulang pun, dicincang-cincangnya tulang itu. Kerana nak tunjuk marah dia kepada keluarga Sayyidina Ali. Itu cerita dalam sejarah. Orang Arab memang macam tu. Orang Arab memang macam tu. Arab, jenis Afghanistan, jenis-jenis makan kambing banyak. Jenis ni daripada darah panas. Marah pun cepat, dendam pun lama dan sebagainya. Dan banyak merosakkan daripada memperbaiki keadaan yang ada. Baik. Dan adalah Mughirah bin Syu'bah beristeri dan 80 perempuan. Mughirah bin Syu'bah bini dia ada 80 orang. 80 maknanya bukan sekali 80. 84 buang ambil. Akhirnya jumlah orang yang dia pernah menikah 80 orang. Itu maksudnya. Dan adalah di dalam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang ada baginya 3 isteri dan 4 isteri. Dan seorang yang ada baginya 2 isteri. Dan demikianlah yang tiada terhingga mereka itu kerana yang dikehendaki dengan membanyakkan isteri dan menyediakan dia itu sekira-kira memecahkan syahwat dan menetapkan hati. Sahabat Nabi sendiri pun 4 orang, 3 orang, 2 orang. Benda tu biasa bagi dia. Maka sayogialah ubat itu atas kadar sakitnya. Itu dia nak beritahu. Dia kata jadi benda ni ikut keperluan masing-masing lah. Ikut keperluan masing-masing. Kalau kita cukup dengan seorang, tak payahlah pergi cari sampai 4. Kerana mengaji malam ni, balik-balik malam ni juga 3 sekali. Jahanam Nabi. Tak boleh. Jadi ubat pada kadar sakitnya. Dia kata. Kita punya keperluan berapa? Kalau keperluan kita seorang, memadailah seorang. Kalau sekiranya keperluan 2 orang dan kita cukup syarat, perderailah 2 orang. Dan sebagainya. Wallahu a'lam. Lepas itu dia masuk demikian lagi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan dan kesilapan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah.